Hai, Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel ini, Dewa Sakira. Bagi anda yang sentiasa menyokong channel ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi anda yang baru first time tengok channel ini, please subscribe dan share. Okay. Hari ini saya nak bercakap tentang benda simple tapi ramai lagi yang masih tak tahu kan. Dengan perubahan teknologi sekarang, kita tahu banyak yang dah berlaku. So hari ini kita nak fokus tentang AI satu, iaitu bagaimana nak create song atau nak cipta lagu. Ini sesuai untuk sekolah pun boleh, persatuan-persatuan pun boleh, sesiapa saja, okey, sesiapa saja boleh sesuai dengan kemahiran AI sekarang ni. Cuma kalau boleh jangan salah gunalah AI. Banyak yang dah belajar kat luar sana kan. Tapi seperti yang diperkatakan bahawa akhir zaman ini akan banyak fitnah. Salah satunya kerana AI ni orang boleh fitnah gambar kan, boleh create macam-macam. So saya, apa yang ilmu yang saya bakal ajar nanti mungkin akan makin hari makin bertambah, tapi saya tak rela atau tak halalkan kalau anda gunakan ilmu itu untuk jalan kemusnahan manusia. Saya nak anda belajar dan guna untuk kebaikan, untuk diri sendiri, kalau anda guru, untuk anak murid, pensyarah, untuk students atau untuk organisasi anda. Okey. So aku tak rela kalau aku tak halalkan ilmu kalau korang buat benda-benda salah ya. So hari ini kita nak belajar bagaimana untuk create song dengan menggunakan AI. Okey. So sebelum apa-apa kita dengar intro dulu. Okey, sekarang kita dah berada di dalam kita punya desktop. Kita nak create AI. Senang saja, type dekat sini AI song. Dia akan keluar macam-macam dalam browser korang, apps atau perisian-perisian yang boleh guna AI untuk create song. Begitu juga kalau anda nak create movie atau short video ataupun short clip video atau animation. Okay, so terpulang pada anda. Caranya lebih kurang sama je. So dalam ni saya nak tunjukkan AI generator ni, imusic.so ni, free AI generator. Of course dia ada version bayar. Semua tak datang total free. Ada yang bayar, pricing kat sini. So pilihlah yang free untuk anda yang beginner, cikgu yang nak bantu sekolah. So setiap kali yang beginner ataupun yang free ni, of course dia ada limitation lah. Senang saja. Okay. So kalau nak subscribe boleh subscribe. Kalau tak nak subscribe tu pulang pada anda. Saya tak nak buat tutorial lanjut bagaimana nak subscribe lah apa semua. Saya rasa semua orang dah literate dah pasal ni kan. So tak payah nak cerita tentang subscribe tak subscribe lah. Okay. So sekarang kita berada dekat AI generator free online ni. Kita pergi ke create new song. Ada yang boleh direct create new song, ada yang kena register atau sign in dulu. So kita cuba tengok yang ni macam mana create new song. Bila anda dah sampai sini, dia sebenarnya ada dua mode untuk create song atau nak cipta lagu. Satu, bagi yang tak kreatif, yang tak puitis orangnya kan, anda just describe dekat sini song anda atau lagu anda tentang apa. Okay. Kalau boleh guna English lah, tak tahu tengoklah sikit kamus atau tanya kawan. Describe dalam bahasa Inggeris sebaiknya. Bagaimana describe bahasa Melayu pun boleh juga, tapi kadang-kadang tak match dengan kehendak kita. Sebab walaupun AI dia boleh baca, tapi takut translator dia tak match. Kadang-kadang kita describe, biasanya sebab translator yang popular, AI translator yang popular, dia akan guna Indonesia punya version bahasa Melayu. So walaupun kita type bahasa Melayu Malaysia, dia akan translate dalam bahasa Melayu Indonesia dan dia akan baca dalam English version. So kita mungkin akan dapat lagu yang tak exactly match apa yang kita nak. So saya nasihatkan anda guna bahasa Inggeris. Tak pandai tak apa, just sentence yang simple-simple, tak kisah. Itu cara pertama.
Cara kedua, kalau anda seorang yang puitis atau anda seorang mahir bahasa, anda boleh terus create seni kata, type dalam tu, dan AI akan generate song. First kali kita akan guna mood pertama, kita akan describe lagu ni. Iaitu lagu kita, contohnya anda nak lagu yang berbentuk motivation kan. So type lah motivation. Huruf besar pun tak kisah. Motivation about apa? About student, about apa? Tak kisahlah. About kalau guru-guru, about study for student. Contoh je. Ini contoh mudah. Okay. Kalau anda nak instrumental, so dia akan keluar muzik sajalah, macam Kitarunya style, tapi bukanlah Kitaru exactly. Maksudnya muzik itu tak ada lagu lah tadi kata. Kalau tidak, offkan dia lah. Okay. Private ni untuk anda sajalah. Orang lain tak boleh share, tak boleh download. Tapi tak payah, biar private. Dah lah dapat free kan, nak private pula. Kalau ini masalah kita kan, dah dapat free nak bagi private pula. Just share lah kalau perlu share. Okay. Situ simple je. Dah macam ni, create, generate music. Okay. Dan dia of course dia ada kredit dia bagilah kepada anda. Kredit tu maksudnya berapa bilangan free yang boleh. That's why saya kata kalau anda memang nak cari duit ke atau nak buat benda tu serius, anda daftarlah, dapatlah kredit banyak. Kalau anda sekadar nak guna sekali dua je, anda ada, saya tahu korang punya banyak ID, email. So habis kredit tukar email lain, habis kredit tukar email lain kan. Itu terpulang badal lah, nasib lah. So kita generate song, dia akan generate terus. Okay, dah, simple tu. Tapi dia punya tak shocknya atau drawback dia adalah kita tak boleh pilih seni kata, kita tak boleh pilih dia punya apa, mood banyak. Okay, so dia tengah buat, kita akan tunggu sekejap. Tengok bar dekat sini, dah siap, nanti dia akan, dia bergantung kepada internet anda. Okey, dah siap. So by default, setiap version lagu yang anda buat, dia akan bagi dua style atau dua pilihan lah. Okay. Anda boleh pilih salah satu. Okay. So contohnya lagu pertama kita dengar. Books wide open, feel the spark ignite. Paper dreams calling through. Seni kata dia, anda boleh tengok dekat sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni seni kata dia, panjang lah. Okay. So that's why, kalau yang tak pandai seni kata bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, yang tak puitis orangnya, yang tak malas nak fikir, so dia akan create lagu dan dia keluar seni kata. So kalau anda setuju atau suka lagu ni, ambillah lagu ni, download lah. Okay. Ini era ni internet lah. Okay. Internet sini kadang-kadang tak okey sangat. Maklumlah musim-musim hujan kan. So kalau anda suka, just ambil, copy, download. Kita dengar yang kedua pula. Itu tadi yang version kedua sikit. Version pertama, version kedua sikit. Version kedua ni dia macam lebih energetik sikit, tapi dia macam rancak kita tak sesuai dengan jiwa kita. Kita nak macam melankolik sikit kan, mendayu-dayu, so kita mungkin pilih yang pertama. Yang pertama dia slow, tapi version kedua dengan version pertama tadi, dia punya wording atau lirik sama. Yang beza ni adalah tempo atau music dia. Okey. Sekali lagi kita dengar version pertama punya. Lagu kedua macam terlalu fast kan, tak sesuai dengan jiwa anda. So kita mungkin pilih pertama tu macam melankolik sikit tadi kan. Books wide open, feel the spark ignite. Paper dreams calling through the quiet night. Pencils dance like fireworks in the
Itu satu. Tapi macam saya cakap tadi, lagu ni dah lah dalam bahasa Inggeris kan. Liriknya mungkin bahasa-bahasanya terlalu tinggi untuk kita, kita tak faham. So, kita pula orang kampung nak bagi kat budak-budak student orang kampung yang tak berapa pandai bahasa Inggeris, ataupun sekolah bandar yang ada juga sekolah bandar yang murid yang tak pandai bahasa Inggeris. So kita nak bagi pada dia. Okey. Cuba tengok dekat sini ya. Dekat atas ni ada custom mode yang kita sedang off. So kalau kita nak buat version bahasa Melayu dengan sini kata yang kita sendiri pilih atau kita sendiri kita on je custom mode ni. So dekat sini nampak keluar lyrics. So type lah lyrics yang korang rasa sesuai untuk korang. So sekarang ni macam sekarang ni bulan video ni direkod dia dalam bulan 5, ujung-ujung bulan 5 musim sukan. So banyak sekolah tengah buat sukan. So merah lawan kuning, lawan biru, lawan hijau kan. So nak buat lagu semangat tentang rumah sukan. So ciptalah lirik yang sesuai dengan anda punya rumah sukan. So contoh saja, saya nak buat contoh pendek saja tentang rumah sukan. So kita type lah dekat sini. Okey. Rumah apa kita pilih? Katalah rumah kuning. Okey, so kita type kuning juara sentiasa mendunia. So katalah mendunia. Baik lagi. You all tengok dekat sini, dia punya limit words yang dibagi adalah 3,000 puasa perkataan. Banyak tu. So biasanya lagu sukan dia tak sepanjang itu. Kalau lagi panjang word kita type lagi banyak lah kan. So kita nak buat pendek-pendek sebab ada lagu sukan untuk motivation saja. So kita kuning juara sentiasa mendunia, tak pernah gentar dengan sesiapa. Macam saya cakap tadi, kalau sekolah anda normally guna bahasa Inggeris atau sesuai dengan motivational lagu punya bahasa Inggeris, so tak lah bahasa Inggeris. Bahasa lain saya tak pasti. Yang saya tahu bahasa Inggeris, bahasa Cina lah. Of course you boleh buat bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Of course you boleh buat dengan bahasa Cina, bahasa Tamil atau bahasa-bahasa lain. Tapi anda kena guna, mungkin untuk bahasa-bahasa lain tu kena pergi ke saya tak pernah guna bahasa-bahasa lain untuk free ya. Saya jangkakan yang bahasa-bahasa lain tu mungkin dia kena bayar lah, sebab dia nak AI ni akan translate suit dengan bahasa anda. Anda type bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau anda type karakter China, dia akan translate. Sebab tu dia guna AI kan, translate dan akan nyanyi. So kadang-kadang mungkin tak kena tepat dengan maksud kita. Okey. So saya nak teruskan dengan cipta lagu Rumah Kuning ni. Okey, kita akan move forward. Okey, siap. So saya bacakan untuk anda sikit. Kan. Kuning juara sentiasa mendunia, tak pernah gentar dengan sesiapa. Tiap piala milik kuning susun tinggi menggapai awan. Hidup kuning untuk juara, ayuh dominasi pentas kita. Itu je. Okey. So kita akan buat dekat bawah ni. Yang ni yang menentukan kita punya lagu sedap tak sedap. Kalau anda bukan orang muzik, susah sikit. Anda tak biasa istilah muzik, tapi lebih kurang boleh faham. Okey, sebab dia ada dekat situ kan. Dan satu lagi bestnya, bila kita tukar custom mode ni, kita boleh letak title lagu kita. Sebab kita nak download je lagi kan. So kita letak title dulu tadi. Title yang kita ialah Kuning Juara. Okey, Kuning Juara. Okey. Dan song ni, style of music ni kita pilih lah. Biasanya untuk lagu-lagu sukan, takkanlah lagu meleleh-leleh, mestilah lagu rancak kan. So kita boleh, ini dia random. So jangan pilih random. Kita tengok genre dekat sini. Klik genre, dia akan bagi pilihan. Tak payah type, kita nak genre apa. Ini antara banyak pilihan genre-genre yang ada di dunia lah. Genre muzik ni memang genre yang wujud di dunia, bukan kita cipta genre tu. Okay? So kita nak muzik genre apa? Takkan nak bass kot kan. So kita nak, macam saya ada sikit-sikit
rock, mungkin saya pilih rock, tapi rock takut tak sesuai pula dekat audience di sekolah kan. So kita pilih indie pop satu. Boleh banyak kita boleh pilih banyak combination genre-genre yang ada. Okay. Indie pop, klasik rock, boleh ikut. Punk rock tak sesuai dekat lagu sekolah. K-pop kalau boleh janganlah. Saya tak nak sangatlah K-pop kat sekolah ni kan. Okey, drum and bass pun boleh. Drum and bass tu macam march sikit. Boleh kalau nak pilih, kita try kita try. Kita masuk drum and bass 2. Dubstep ni saya tak pasti macam mana, tapi saya rasa dia macam ni sesuai dubstep ni. Kalau kesesuaian dia sesuai. Kalau combination mungkin tak jadi apa yang sebenarnya. Tapi kalau kita nak try satu je, kita boleh try dubstep untuk budak-budak march yang cantik, sedap sikit lah. Menari, bukan marching macam tentera lah. Menari yang ikut step dub macam tu. Tapi anda kena ingat, bila anda ambil free version, anda tak banyak boleh ulang cuba. So dia bagi 2 saja. So 2 tadi dah bagi. So tak silap saya kredit sini dia bagi 4. Biasanya dia bagi 4 lah kalau kredit untuk free. Okay, kalau kita dah download ke apa. So tak boleh banyak. Kita nak cuba, nak campur atau nak ni. So kita cuba 3 sejuk kot. Dubstep tadi, dubstep tadi. Okay, dubstep 3. Cukuplah 3, okay. So anda juga boleh mood. Nak pilih mood happy ke, relax ke, apa semua ke kan. So tadi kita nak buat mood happy, mood relax. Mood relax of course lah, tak sesuai dengan dubstep, mood relax kan. So tak payahlah. Tempo juga kita boleh slow, very slow, hyper ke, upbeat ke. So kalau tempo ni saya nak pilih upbeat kot. Okay, dah. So kalau terlalu banyak sangat tak sedap. 1 atau 2 okey. Kecuali anda memang nak spesifik. So saya rasa dah cukup macam ni. Lirik dia tak panjang. Dia punya style of music kita dah pilih. Sekarang kita nak genre music, kita buang dulu yang ada. Okey, tinggal satu yang tadi. Kita genre music. Kita genre. Okey, dia suruh sign in. Kita sign in je, tak ada masalah. Bergantung pada internet juga, ataupun bergantung pada genre atribut yang anda pilih lah. Kalau susah tu, kalau lambat tu maknanya susah lah nak buat lagu anda, nak mood segan anda kan. Sebab dia nak match dengan dubstep and drum and bass. So mungkin dia tengah fikir-fikir macam mana lah mamak ni punya otak kan. Tengok sini dia masih generate. So kejap lagi akan keluar kat sini 2 pilihan lagu. So untuk cikgu-cikgu dekat sekolah, untuk pensyarah-pensyarah, biasanya muzik dapat membantu untuk kita boostkan budak punya mood. So inilah kesempatan yang kita ada. Dulu kita asyik guna lagu Rasa Sayang je masuk dalam kelas kan. Buat aktiviti Rasa Sayang lah, bangau-bangau lah. Itu zaman dulu-dulu. Sekarang cikgu boleh personalize muzik ikut kelas cikgu, environment cikgu, mood cikgu, subjek cikgu, dan cikgu boleh claim sebagai hak milik sendiri. Okey, tak ada masalah. Kalau anda tengok dekat sini, ini ada lagu yang kita cipta tadi. Ini adalah lagu lama yang kita dengan account ni dah expired kan, dia dah buang. So sekarang kita dah dapat lagu baru yang kita buat tadi menggunakan dubstep dan juga drum bass dengan lirik yang kita guna pendek saja. So kita akan dengar 2 pilihan juga dia bagi. So asyik keluar network ni, network tak okey, lain tak okey, tak apa, biar dia. Yang penting kita dengar lagu. Okey. Kita dengar lagu choice pertama. Tengok okey tak? Kuning juara sentiasa mendunia, tidak gentar lawan sesiapa, masuk gelanggang bagaikan singa. Kita guna dubstep tadi kan, dubstep dan juga drum bass. So dia bass muzik tu je lah. Paham semua rumah yang ada, jangan khawatir wahai kuning,
Itu satu. Itu pilihan pertama. Belau pilihan kedua. Kuning juara sentiasa mendunia, tidak gentar. Saya rasa kalau mood kedua ni tak sesuai untuk sukan, hari sukan, sebab slow sangat kan, meleleh-leleh je. So kalau anda pilih mood pertama, so bayangkan lagu anda dipasangkan di padang, murid sedang bersukan. So saya rasa Mendunia, tidak gentar lawan sesiapa. muzik ni lagi simple, lagi sempoi kan. Dia punya duration berapa? Duration dia 3 minit. Walaupun sini kata dia pendek saja, tapi duration yang dibagi dengan lagu ni adalah 3 minit. So yang lama-lama kita boleh buang. Dah expired kita boleh buang. Yang pertama tadi pun kita nak buang, kita boleh buang. Okay, confirm. So itulah maksud saya tadi, dubstep dan juga apa, drum and bass. Muzik dia sesuai untuk ketika di padang. So muzik kedua ni meleleh, saya tak nak, saya buang. Okay. So sekarang kita based on ini, kita nak cuba generate lagi. Kita nak lirik yang sama, kita nak buang dan nak alter sikit. Kalau saya beritahu kalau kredit anda masih cukup untuk free version, anda boleh buat. Tapi kalau lepas ni kata tak boleh, maknanya kredit dah habis. So tengok dekat sini, kredit dia bagi 5. So ada lagi boleh peluang. Okey, oh anda tak nampak ke? Kat sini, dekat sini. So kat sebelah, kat belakang saya ni, dekat sini, dekat kredit ni dia ada tulis 5 lagu kredit. Kan? Maknanya kita mungkin berpeluang lagi buat. So kita tak nak buat dubstep, kita buang. Kita ambil drum bass saja. Okey. Kita nak pilih genre lain. Indie folk pop tak okey lah. Kita nak pilih mana? Chill out, tengok. Chill out, dan kita ambil mood bukan mood party, mood happy. Mood party kot. Kita ambil mood party lah, try. Ini try saja, dan kita generate. So kita ada style of music ialah drum bass, chill out dengan party. So dia tengah generate. Dia akan bagi 2 lagi. Kalau tak habis lagi kita punya kredit lah. So tengok, kredit dekat sini dah habis. Perasan tak? Tadi ada 5, kalau anda nampak, sekarang dah habis. So tadi dah guna 3, sekarang kalau dia bagi 1 atau 2 lagi habislah. Lepas tu kita dah tak boleh nak buat nak alter lagu ni dalam bentuk yang kita nak, kecuali kita tambah kredit dengan cara upgrade, bayarlah. So that's why penting bagi kita, anda terutamanya guru muzik yang tahu mood atau genre, senang. Bagi anda yang tak tahu background muzik macam saya ni, kita akan cuba try and error kan. So kita dah rugi kredit kat situ. Dah siap lagu 2. So kita akan try dengan lagu pertama dengan guna drum bass, chill out dan party. Kuning juara sentiasa mendunia, tidak gentar lawan sesi. Itu version pertama. Version kedua, saya dapati biasanya dia akan, version kedua mesti version yang slow dan meleleh-leleh kan. So saya takkan suka lah version kedua ni. Biasanya begitulah. Dia version pertama yang sedap sikit. So ada 2 pilihan kita sekarang based on kita punya dah alter tadi kan. Satu yang atas ni, yang baru. Yang kedua yang ini. Saya prefer yang ini sebab saya bayangkan dia dekat padang. Orang tengah panas ke, tengah bersemangat.
So takkan nak buat lagu lagi leleh-leleh kan. So kita pasang lagu ni. Kuning juara sentiasa mendunia, tidak gentar lawan sesiapa, masuk gelanggang bagaikan singa, paham semua rumah yang ada. Jangan khawatir, wahai kuning, tahun ini milik kita. Juara kuning, juara juara, juara kuning, juara juara. So muzik dia makin panas kan. So that's why saya kata drum beat dengan dubstep dengan drum bass tu sedap. Okay. So terpulang pada anda. So anda dah dapat. Lepas tu okay, kalau dah siap, then anda tekanlah ni download. Anda akan dapat dalam bentuk MP3 dan boleh bagi kat DJ, boleh pasang dalam kumpulan untuk buat latihan marching, untuk buat latihan persembahan dan sebagainya. Okay. Begitulah juga anda boleh guna dan ubah suai untuk anda guna dalam kelas. Of course, budak tahun 1, budak pra, budak sekolah rendah sangat sesuai lah untuk guru-guru nak belajar, nak mengajar subjek-subjek yang nak menambahkan mood murid-murid. Okey, itu saja untuk kali ini. Kalau anda rasa dia bermanfaat, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan kalau anda nak komen, boleh komen dekat bawah bagi cadangan untuk tambah baik sikit. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.